Tengoklah macam mana boleh pusing habis kot. Yang ini pun sama. Lepas tu memang dah barai. And then brake ni tengok. Shocknya. Tapi ini bukan solution dia. Tadi dia nak tukar. Maybe boleh jadi elok sikit. Maybe. Tapi by right this one lah yang tukar. Kalau dah karat lah ni semua barai. Okay, slow. Barang dia Real Zion Moto, Shopee lah, Shopee Motorsport. Alah, tahu naik pulsa. First kita akan tukar yang belah brake dulu. Sebab by right yang lagi senang. Dia belum apa-apa, dah ada kerosakan dia. Tercalar sikit, tapi tak apa. Cabut je ni, buka ni. Buka ni, tarik. Dah boleh cabut lah. Settle, senang. Dah masuk, kasih pulas lah bro. Siapa sangka better tu. Of course lah, nak lepas kan. Tapi better lah. Yalah, clutch ni jom kita tengok macam mana cara dia. Tapi gayanya macam this one. Buka yang ni, mungkin ni boleh cabut. Rasanya lah. Dia duk pusing-pusing ni. Kenapa untuk lagi. So rupanya ada nut kat sini. So kena buka ni dulu kot. Buka this one lah. This one. Buka sikit je. Lepas tu dah boleh gerak ni lah. Dah boleh gerak ni. Boleh letak lah sini. Nampak gayanya tak boleh buka lah hari ni. Sebabnya dia macam track tu dah habis lah. Tak tahu lah. So apa boleh bikin, cuma kemas balik. Brake line dah pasang. Nanti lah pergi bawa bengkel kot. Tahu lah, tengok lah. Sebelum tu kita test dulu. Jadi lah. Tapi ni lah bahaya juga start disengage.